Tak, kita ni boleh nikmat masya-Allah. Hari raya baru ni 2 ekor kambing dah sembelih. Kambing golek. Tapi bila mari raya haji sunyi tak ada. Kenapa? Kena ingat baik. Waktu hak orang minta kita tak buat. Ada ingat satu sejarah. Ini sejarah ni ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia As-Sunan wal Bidah. Kitab kecil risalah. Dia cerita, dia kata waktu aku duduk di belajar dulu di Mesir, dia tengok orang semelih kambing ni dekat kubur Said Badawi, ramai mari. Orang ni mari meleh korban sini, menazar sini semelih. Jadi bila mari dekat musim nak raya haji, dia pergi jumpa dengan syekh dia. Dia kata, "Syekh, kita kena kempen orang kampung kita ni, masyarakat kita ni supaya korban. Ini sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tok Syekh kata apa? Dia kata, orang kampung kita ni miskin, tak ada duit nak sembelih-sembelih ni. Kata dia Syekh, dia kata, aku tengok dia orang ni duk galah mari kambing sembelih dekat kubur Tok Said ni, banyaknya boleh. Tak kira waktu raya haji ni tak ada pula ayat sunnah. Akhir sekali dia kata apa? Bukan cadangnya aku diterima, dia dihalau keluar daripada kelas. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita mengatakan bahawa kurban ini ihya. Bila kita nak ihya sunnah, nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ada cabaran. Dia mesti ada cabaran. Cabaran ini melalui 2 cara. Sama ada dia sekat betul, syaitan ni, sama ada dia sekat ataupun dia jauhkan kita daripada kaedah-kaedah yang telah disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok dua ni. Dia sekat betul tu macam-macam alasan lah. Buat apalah korban, menyusah ya orang lain senang belaka dah. Kalau kita tak sembelih pun orang boleh makan. Zaman Nabi dulu, peringkat awal Nabi sampai Madinah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata daging korban tidak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Tak boleh simpan. Mana kena habis lalu 3 hari. Dalam masa 3 hari tu kan hari sembelih korban, hari raya, lepas tu hari tasyrik, kena habis daging. Lepas pada tu beberapa tahun Nabi kata kulu waddakhiru. Mu boleh makan dan kamu boleh simpan. Mana kita boleh jemur daging tu simpan dulu untuk nak makan sebulan lagi ke? Kata di dalam hadis itu menyebut tentang kenapa larangan di peringkat awal daripada menyimpan daging min ajli dafah, kerana waktu tu waktu orang susah tak cukup daging. Maka Nabi kita suruh apa? Habiskan dalam masa 3 hari. Jangan duduk simpan. Bagi makan belaka. Mana 3 hari ni kita berhari raya. Pasal itulah dalam hadis disebut ayyamu mina. Hari Mina itu ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina ni hari raya tu lah. Hari raya kan kita duk Mina hari raya pak mana pergi haji tu ingat tak? Masya-Allah tabarakallah. Hari itulah kita sibuk duk cari pisang nak cukup kepala tu. Nah, hola belaka pakai stem cukup apa hola tak milih dah. Kalau sini jangan main. Nak cari kedai cukup kepala hak ikon. Nah. Sana tak ada ekor duduk dekat tandas tu. Hola lah siapa dia boleh tolong. Nak ceritanya jiwa kita pada situ jiwa pengorbanan. Naknya kita menggugurkan rambut-rambut kita di Mina di saat kita bergembira menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla, maka pada saat ini kita kena masuk di dalam sesi kita kena tahu bahawa perbincangan kita ini besar.